Sebuah aplikasi pendidikan gergasi, tapi adakah sahamnya satu pelaburan yang bijak? Jom kita siasat. Boleh ke aplikasi ini gandakan 3 kali ganda pelaburan anda menjelang 2028? Itulah persoalannya. Penganalisis nampak potensi kenaikan sampai macam ni. Okey, jom kita bedah siasat kes ini. Pertama sekali, macam mana Duolingo buat duit? Rupanya bukan setakat langganan je. Kelebihan utama mereka, proses belajar rasa macam main game. Memang lekat. Sekarang, kita ikut jejak kewangan. Bukti pertama, pertumbuhan yang wow, memang luar biasa. Bayangkan, selama 3 tahun berturut-turut, pendapatan syarikat tumbuh lebih 40% setahun. Dan bukan setakat berkembang tau, syarikat ni dah mula menjana keuntungan bersih. Dalam dunia teknologi, pelabur guna satu alat penting, Rule of 40 untuk ukur kesihatan syarikat. Dan Duolingo, skornya cecah 50%. Senang-senang je lepas tahap ni. Kesekuangannya nampak kukuh. Okey, nombor memang cantik. Tapi, apa sebenarnya senjata rahsia di sebalik semua ni? Jawapannya, AI. Lihat saja perbezaan ketara antara cara lama dengan cara Duolingo. Jadi ada 2 enjin utama, langganan berkuasa AI dan juga ujian bahasa Inggeris Duolingo. Okey, semua bukti dah ada atas meja. Apa kata pakar? Apa keputusannya? Sebab utama untuk beli ialah gabungan mantap antara pertumbuhan, inovasi AI dan keuntungan. Tapi setiap kes ada risikonya kan? Siasatan kami juga jumpa beberapa amaran penting. Jadi, kata putus penganalisis, beli. Tapi kena sentiasa berhati-hati dengan risikonya. Apa yang penting di sini? Kes Duolingo ni tunjuk kuasa AI boleh mengubah segalanya. Sekarang giliran anda pula. Anda guna Duolingo tak? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Adakah AI kunci kepada pelaburan masa depan?